Kadang-kadang kalau kau nak menang, kau kena pura-pura kalah dulu. Faham tak maksud saya? Robert Greene, penulis buku The 48 Laws of Power, ada cakap, orang yang betul-betul bijak takkan tunjuk yang dia bijak. Kenapa? Sebab bila kau terlalu menonjol, bila kau tunjuk semua kad kau, orang lain akan rasa terancam. Mereka akan jadi lebih berhati-hati dengan kau. Tapi, bila kau nampak biasa-biasa atau mungkin nampak sedikit naif, orang akan mula pandang rendah. Mereka akan buka topeng mereka sendiri, tunjuk belang sebenar. Sebaliknya, orang yang selalu nak nampak pandai, yang tak boleh kalah dalam perdebatan, merekalah yang paling senang untuk dimanipulasi. Sebab apa? Sebab ego mereka lebih besar daripada matlamat sebenar. Mereka cuma nak menang hujah, bukan nak faham keseluruhan permainan. Jadi, bila kau belajar untuk jadi tenang, diam dan hanya memerhati, sebenarnya kau tengah kumpul semua maklumat. Kau tengah baca setiap gerak-geri orang di sekeliling kau. Dan pada saat itu, kau sebenarnya dah menang separuh jalan. Ingat, orang bodoh fikir dia bijak, tapi orang yang betul-betul bijak tahu bila masa terbaik untuk nampak bodoh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng notifikasi. Jumpa lagi.